Dalam kegelapan makam Firaun Tutankhamun, tersembunyi satu rahsia yang tidak pernah didedahkan kepada dunia selama ribuan tahun. Tiba-tiba cahaya biru dari angkasa menyambar masuk seolah-olah ada kuasa luar biasa yang memanggil dari langit malam. Inilah pisau Firaun yang diperbuat daripada besi meteorit, bukan dari bumi tetapi dihantar terus dari langit angkasa. Bilahnya mengandungi 11% nikel, tekstur yang hanya wujud pada tahi bintang Kharga di angkasa lepas. Habuk emas purba menari di udara seakan membisikkan kisah misteri yang telah lama terkubur bersama Firaun. Hulu emas berukir ini dipenuhi simbol pelik. Adakah ini mesej daripada makhluk angkasa kepada Firaun zaman dahulu? Setiap ukiran menceritakan hubungan rahsia antara Firaun dengan kuasa luar angkasa yang tidak dapat kita fahami. Mata pisau ini begitu tajam dan bercahaya, seolah-olah masih menyimpan tenaga kosmik dari tempat asalnya di angkasa. Senjata ini bukan sekadar perhiasan Firaun, ia adalah bukti bahawa mereka mempunyai hubungan dengan dunia luar. Adakah Firaun berkomunikasi dengan angkasa? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen jika anda percaya misteri ini.